Yang gerak tu tadi. Gerak tu, tukar spot. Tukar spot. Ha, tukar spot. Ha. Bukan sambung, bukan tu kerja lah. Ha? Bukan tu kerja. Tak lagi kerja. Okey ah. Tak dia. Ha, tukar spot. Beres-beres. Okey. Okey. Rotation. Ha. Semua nak awak. Aku nak kena gerak dia ni. Sebelum hujan lebat. Saiz padu tu. Alhamdulillah. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Syam mencari sak padu. Okey geng, hari ni aku turun lagi mancing di Sungai Kuantan. Untuk hari ni geng, aku ada sahabat-sahabat daripada geng alam sekitar daripada Putrajaya. Sahabat-sahabat aku ada buat survey di Sungai Kuantan. Jadi hari ni aku ingat aku nak join diorang sekali lah. Aku kebetulan tadi aku beli umpan, so aku nak join sekali lah hari ni. Okey geng, jom kita tengok sahabat-sahabat kita hari ni. Ni antara setup dia orang lah. Dia orang dah bermalam semalam dah. Kat Lombok kan? Ni abang ni daripada Kuala Lumpur. Abang nama apa bang? Saya. Ha. Rohairil Harun. Rohairil Harun. Abang ni biasa viral dalam TikTok ni. Mekah nak pergi ke ni, main Kongo. Oh, abang ni tak boleh ni, abang ni kena sensor sikit. Ni sahabat kita. Saudara Hairimi. Hairimi, okey. Hairimi Ali 123. 1, 2, 3. Geng-geng ni ada buat survey dekat Sungai Kuantan untuk 3 hari ni. Dan ni seorang lagi sahabat kita. Hai, abang mau mandi ke? Mandi je bang. Ai semalam sampai sehari tak mandi. Abang nama apa bang? Wish. Orang panggil duet je. Oh, Duan. Okey, mantap. Okey geng. Okey geng. Macam biasa, pada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak putus-putus support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng. Kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat insyaAllah. Okey geng, tanpa melengahkan masa, aku nak set-up dulu. Kita jumpa lagi geng. Hari ni spot ni pun first time aku turun kat sini. Cuaca elok hari ni. Air sungai pun okey. Jom kita set up dulu geng. Teruskan menonton, stay tune. Okey geng, aku dah siap set up dah. Hari ni aku main 2 joran geng. Satu lagi aku tak guna sebab space. Kita test kat spot baru ni. Okey geng, macam biasa jadi kalau ada strike aku akan update semula. Okey geng, teruskan menonton, stay tune geng. Terbaik. Okey geng, aku mancing ni belum ada hasil lagi. Ni alang-alang dah jumpa Jai pun lepas tengok bubu. Aku borong 2 ekor. 1.885. Harga berapa Jai? RM40 kawan-kawan. Alhamdulillah. Tebing lain. Harga. Tebing lain. Semoga murah harga rezeki Jai. Kalau nak murah duduk tebing tunggu. Aku beli ni untuk ni member aku ni. Dia orang datang sini. Mana? Ni. Alang-alang, tengok. Padu tak padu. Korang zoom lah sendiri nanti. Berapa kilo je yang besar ni? 2 kilo lebih dah. Ya dah. Ya, 2 kilo lebih. Tak sampai 3. Besar gila. Lagi besar. 2 kilo setengah ada. Tekok. Macam ada makan lagi ni. Korang ni. Baru lepas beli ikan dengan Jai. Ada makan. Oh tu. Ada boiling. Kita terangkat. Takut dia sangkut.
Alah, ada dah geng. Lambat angkat dia dah masuk bawah kayu dah. Aduh, aku tengah beli ikan anjay ni. Dia masuk bawah kayu lah pula. Ada kayu depan tu. Uish. Kejut aku ingatkan ada monyet mati dalam air. Lambat angkat. Sangkut lah. Lepas. Lepas. Lepas geng. Tapi tak tahulah ikan dia tak. Lucut dah. Lambat angkat. Bengkok mata. Dia masuk ke kayu. Kita pasang. Kita tengok hasil dia orang. Oh, ada hasil tu. Oh, jenggo. Apa? Berapa ekor jenggo? 1, 2, 3. 3 ekor jenggo. Baung seekor. Ikan nyet-nyet. Ikan potok. Anak ikan lampang pun dah ambil juga. Aduh. Jenggo. Spit biru. Ni spit kuning ni. Spit biru besar lagi. Baik, kita bagi baung 2 ekor. Boleh dia orang masak dalam ni. Aku lepas lucut tadi, senyap lah. Ni hari dah hujan ni. Jangan lebat sudah. Sekejap lagi nak keluar, susah lah aku. Okey, aku nak tukar spot lah. Sebab hujan lebat ni, ikan susah aku nak keluar. Aku nak ke Mawang sekejap. Okey, aku nak kena gerak dah ni. Aku tinggal dulu abang ni, 2 ekor ni. Dia orang buat lauk. Sini bekas tu. Dia orang keluar ni survey. Jadi tuan tak balik lagi. Dia orang tak balik lagi. Aku nak kena gerak dah ni. Sebelum hujan lebat. Okey. Ekor. Aku isi nak bekas dia orang je lah. Ikan baung tadi 2 ekor. Akan masuk. Bismillah. Harap okey lah bukan ni. Okey. Okey, jom kita tukar spot. Gerak tu, tukar spot. Tukar spot. Tukar spot. Bukan sambung, bukan tu kerja lah. Ha? Bukan tu kerja. Dah lagi kerja. Okey ah, tak ada dia. Tukar spot. Beres-beres. Okey. Okey. Rasa yang lepas je. Musuh banyak awak. Gula mana ni? Gula. Mati kau ni. Baung. 2 ekor je. Ha? Mari. Doa. Gila tu jalan gini malas. Kau ambil ke lu? Ha? Ya. Kat sini tak hujan pula kan. Kat sana hujan. So tadi aku dah set up dah. Hari ni aku set up 3 joran kat spot ni, tebing tinggi.
Tebing tinggi geng. Dah runtuh geng. Oh. Habis runtuh. Lepas banjir tu lagi. So okay, macam biasa geng. Sekejap lagi kalau ada strike, aku akan update semula. Teruskan menonton geng. Stay tune. Ada benam-benam. Ada strike. Oh. Ui, kasar. Barang kasar. Kasar 8 Jawa. Terejek ya. Bismillah. Allahu Rabbi. Alhamdulillah. Padu kan 8 Jawa. Saiz padu. Alhamdulillah. Ui. $800 gram ada ni. Solid. Alhamdulillah, strike yang pertama. Berkat bagi kawan-kawan ikan. Padu saya dia. Alhamdulillah. Cuma aku ambil bekas. Solid kan. Bismillah. Masuk bawah kayu seringnya. Ada. Aduh. Masuk bawah kayu pula. Alah, putus. Yalah. Putus geng. Dia masuk bawah kayu. Habis tali. Berbulu tali. Lambat. Okey. Hari pun dah nak hujan lah. Tinggal lagi satu joran lagi. Aku belum simpan lagi. So geng, aku ingat video setakat ni dulu geng. Hari ni hasil tadi di spot tadi ada strike seekor, tapi sayangnya sangkut. Lepas tu tadi ni strike ikan 8 Jawa. Saiz boleh tahan ni. Lepas tu tadi strike yang last tadi masuk bawah kayu, sangkut, putus. Kemudian hari ni tadi, lepas aku dah bagi, tadi aku bagi member aku ikan bau. Hari ni aku dapat rezeki lah geng. Ni Fahmi bagi aku. Ikan belut. Belut. Boleh lah buat sup belut. Terima kasih Fahmi, semoga murah rezeki. Okey. Aku ingat video setakat ni lah geng. Hari pun dah gelap ni. So kita jumpa lagi di next video. Mencari letak padu di sungai, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih geng.